Selamat malam saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar dan juga peminat-peminat setia daripada Boleh Bincang Show. Pada malam ini kita sekali lagi ke udara secara langsung, secara live, di mana lagi kalau bukan di TikTok live saya, Chief Moderator anda, Faizal Mokhtar. Dan pada episod malam ini kita akan santai-santai, kita akan secara chill, secara relax ke udara setelah seharian berpuasa. Dan saya rasa seperti mana anda semua dan juga seperti saya rasa semakin lama kita menghampiri detik Syawal atau Hari Raya, semakin berdebar rasanya untuk kita menghabiskan apa yang tersisa atau tertinggal daripada berbaki daripada bulan puasa ini. Dan untuk episod malam ini sebenarnya kita sedang menantikan atau kita sedang menunggu seseorang, lebih tepat lagi seseorang yang sudah lama kita harapkan beliau muncul untuk podcast live TikTok kita pada malam ini. Dan debaran itu juga satu debaran yang bukan setakat saya seorang saja yang nantikan. Ratusan, ribuan, mungkin juga jutaan peminat-peminat beliau di luar sana sedang menantikan keadaan beliau. Ialah kita merancang, Tuhan jua yang menentukan. Dan sementara kita menantikan kemunculan beliau, saya ingin berbual dan borak-borak dengan seorang co-moderator saya yang saya rasa tidak kurang pentingnya juga. Saya ingin bertanyakan kabar beliau sambil ya mungkin bertanya apakah update terkini atau apakah dia perkabaran beliau untuk bulan puasa ini, apakah beliau melalui bulan puasa ini dengan tenang sahaja. Assalamualaikum, selamat malam Koko. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan mutu dan juga kualiti suara saya? Sangat enak orang kata. Ada terdengar kipas di belakang tak? Tak ada. Selalu dengar kipas. Kali yang macam dah tak ada lah. Ada improvement ke? Bukan. Sebab saya risau kadang-kadang suara kipas masuk ke dalam konti radio. Dan Faham. apabila kita terdengar kipas di background, saya takut orang dapat detect yang kita mempunyai bajet yang sangat rendah. Faham. Benda tu kita tak nak kan? Kita nak. Soalnya konti radio ada aircon, kan? Ada mikrofon yang mahal, tapi kita hanya menggunakan apa yang ada aja. Betul. Sekadar ada lah. Orang kata. Ya. Jadi soalan saya nak tanya pada awak Koko, hari ni buka puasa apa? Oh, maknanya buka puasa apa hari ni Koko? Saya makan a bit western hari ni. Wow. Awak hari-hari makan western Jangan cakap macam tu. Saya tak ada makan western. Semalam saya makan apa lah? Semalam apa buka puasa kat luar saya nampak? Buka puasa kat luar. Tidak. Mana hari apa? Hari Ahad. Ahad saya kat rumah makan. Saya makan makanan bazar Ramadan, makan nasi kukus. Oh, yang saya tengok awak buka puasa dengan orang di luar itu kemarin atau 2 hari lepas Betul, itu 2 hari lepas. Yang saya pun tak ingat siapa. Dengan kawan-kawan volleyball saya. Itu di mana Itu di Setia Alam. Kami makan di Sotong Besar. Wow, jauh sekali Betul, saya sangat menyesal lah kadang-kadang kan. Tetapi disebabkan kawan-kawan. Saya nak tanya, menyesal makan sotong ataupun menyesal pergi jauh-jauh ke Setia Alam? Saya rasa menyesal lagi pergi jauh ke Setia Alam. Ya, sebab Setia Alam tu kalau ke depan sikit lagi dah sampai Kelang tu. Betul. Jadi siapa punya idea ni makan sotong besar ni? Biasalah mereka yang organizer ni suka berkawan-kawanan kan. Ya. Jadi dia punya pilihan pun tak berkawan sangat lah. Saya pun kadang rasa nak marah lah time tu kan. Tapi tak apalah. Kadang mereka rasa dekat Shah Alam dan Setia Alam ada makanan yang lagi best daripada Petaling Jaya. Jadi saya pun ikutkan saja. Saya rasa ini adalah sebahagian daripada ujian Ramadan awak lah. Ya, betul. Tapi dalam masa yang sama juga, sementara awak mengikuti saya dan follow saya di media sosial dan saya juga follow awak, kita saling follow, saya juga mendapati awak dah rajin membuat video-video konten unboxing. Betul. Itulah sebab nak menjelang raya kan, Encik Faizal mesti ada barang-barang yang Encik Faizal beli untuk raya, betul? Ya, betul. Jadi saya ambil opportunity ni untuk buatlah sekonten 2 lah.
Kan, Maaf, semakna yang maaf. rajin lah. Maaf saya tergelak seketika tu sebab awak menggunakan bahasa Melayu yang sangat moden, sekonten dua. Saya akan curi patah-patah kata itu, sekonten dua. Ya. Kita kena improvise kan. Kita kena ikut Gen Z. Orang kata sekarang ni mereka berdebat tentang millennial dengan Gen Z. Oh, siapa yang Ah, berdebat? saya basically team saya sekarang ni lah ya. Saya pun Oh, tak tahulah datang pada mana kan saya boleh jadi content creator tersohor. Mereka kata lah. Saya kata tak. Saya punya content sangat-sangatlah tidak memberi benefit kepada mana-mana pihak. Kan? Tapi mereka rasa ada possibility. Jadi saya katalah tapi mereka mahukan Gen Z punya input. ya, ya, ya. Dia suruh saya keluarkan input Gen Z tu. Saya rasa saya macam saya lahir di tahun dinosaur. Ya, ya, ya. Saya bukan Gen Z kan. Tapi itulah kita kena orang kata adapt dengan situasi kan. Jadi daripada situlah saya generate few word dah. Seperti ada satu perkataan sentence saya suka ni yang terbaru saya belajar. Tak mampu berword-word. Okey, okey. Yeah. Saya dapat lihat tetamu kita sudah pun bersedia di bawah itu, Koko. Oh ya ke? Tapi sebelum kita undang beliau naik ke atas pentas, saya ingin bertanya satu lagi soalan barang sekonten dua. Okay, boleh. Sebab apa yang awak sedang lalui sekarang ini Uh-huh. adalah perkara sama yang saya juga sedang lalui ketika berada di tempat awak. Betul, faham. Cuma ialah tahap-tahap kesabaran atau tahap-tahap bertabah itu berbeza-beza antara saya dan awak. Jadi Betul. mungkin soalan saya ingin bertanya awak bagaimana awak menghadapi hari-hari awak berhadapan dengan Gen Z dan sebagainya. Saya mungkin untuk saya lah, saya seorang yang sangat mudah adapt dengan orang. Tapi kalau nak katakan ambil masa, sangat ambil masa. But then itulah, kadang saya tak memaksa keadaan untuk jadi apa yang saya nak. Jadi saya kena lalui dulu, tengok dulu, belajar caranya dulu, baru kita tahu macam mana nak adjust lah dengan cara yang kita mampu. Dalam bahasa ringkasnya itulah proses awak lah. Betul, betul proses saya. Okay, jadi tanpa buang masa lagi Koko, apa kata kita mengundang dan menjemput tetamu kita pada malam ini, dan awak juga saya rasa sudi bersama saya untuk menjadi co-moderator. Betul, saya bersedia tuan. Jadi kalau boleh kita jemput beliau naik ke atas pentas, kerana beliau juga saya rasa tidak sabar-sabar lagi untuk berada bersama kita. Namun begitu saya nak beritahu Koko Ya. beliau sudah pun keluar. Saya tak dapat detect beliau. Macam mana saya nak jumpa. Tadi dia ada, lepas tu dia tak ada. Yelah, kadang-kadang masalah teknikal ni tak dapat dielakkan. Mujurlah saya ada pengalaman sebanyak 729 episod. Jadi saya dah biasa dah benda-benda macam ini. Betul. Faham. Tapi sebelum tu saya bagi peluang pada awak, Ya. Koko, untuk mengalu-alukan tetamu pendengar-pendengar kita malam ni, siapa yang hadir dan aktif di bawah itu, boleh sebutkan nama-nama mereka? Oh boleh. Yang pertama sekali Encik Musaiz. Dia dah tulis hi dulu. Ya. Lepas tu dia tanyakan kepada Encik. Tapi sebelum tu lah, sebelum saya membaca soalan daripada Encik Musaiz ni, terima kasih kepada yang hadir, iaitu ada Rabbit Pie Rabbit. Ya. Tu ada Idria Raki. Saya okay lah, pasal tak ada tengok lah yang lain, saya minta maaf ya. Tapi terima kasih yang sampai Zia Yamisada. Yes. Awak baca yang bagi love dengan like aja. Yang lain-lain tu abaikan aja. Okay. Dengan of course yang bagi give lah. Saya cuba sekali lagi untuk menjemput beliau yang saya sudah kelihatan di situ. Okay, sudah. Okey. Yeah. Kita dah nampak Waduh. beliau. Assalamualaikum. Selamat malam Tuan Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat petang, masing-masing. Okey. Awak ada menyebut selamat petang tadi. Adakah awak berada di luar negeri? Oh tidak, saya mendapati bahawa kalau asraf formal kita panggil malam, kita panggil selamat petang. Sebab saya difahamkan selamat malam tu kita tak cakap selamat malam yang good night je ke orang. Oh, maknanya awak mempraktiskan bahasa-bahasa international lah, macam good evening, macam gitulah. Betul, sebab sepertinya Encik Faizal Mukhtar, saya juga ingin menggunakan satu ayat-ayat pujangga lah untuk on air sekarang ni. Ya. Tuan, saya tidak keseorangan pada malam ini. Saya dibantu oleh saya punya co-moderator bertugas, Koko. Silakan Koko. Ya, Assalamualaikum Encik. Haikal. Go. Kalau boleh gimmick tu jangan guna terlalu awal sebab Jangan tak.
Awak kalau abang Gedi give itu awal, takut kita berdekah awal. Tapi itu risiko sendirilah Koko Oh, betul-betul. Saya biasalah, saya tak boleh nak apa ni in character sangat. Nanti sekarang Faham. uh, Dan kita pun tidak ada rehearsal. Jadi soalan kedua saya nak tanyakan Tuan Haikal. Silakan. Awak sedang ke udara atau bersiaran langsung di mana tu? Saya bersiaran langsung dari rumah saya yang secara spesifiknya di dalam kamar bujang saya. Jangan detail sangat, takut benda yang tak sepatutnya keluar. Cukup sampai di situ. Tak apa. Saya share sikit je. Bila awak sebut kamar tu, saya dah sedikit cuak. Dengan secangkir kopi saya, Alhamdulillah. wow. Nampak Koko, begitu gentleman, begitu kelas dan begitu bersedianya beliau ke udara. Betul. Saya ada soalan untuk Cik Aikan. Nescafe tarik ke? Oh tidak sekali, Nescafe tarik saya tak mampu nak beli sekarang ni sebab Nescafe tarik memerlukan kepakaran separuh artis di kedai-kedai. Hanya mampu kopi instant saja, dry coffee gitu. I see. Okay. Yeah. Jadi saya rasa ramai yang menantikan atau ramai yang menanti-nantikan suara dan kelibat awak muncul di sini Haikal. Kita akan mulakan siaran dengan soalan-soalan yang asas seperti saya nak bertanya pada awak Tuan Haikal Silakan tuan. Kenapa nama awak Haikal Azim? Menarik soalan tu tuan. Kenapa selalunya saya tanya soalan yang macam orang tak pernah tanya tapi kita perlu tanya. Kenapa awak memilih nama Haikal Azim sebagai nama awak? Sebenarnya kalau saya boleh pilih, nama saya Aaron Aziz lah. Tapi mungkin sebab ada satu wahyu yang datang daripada nenek saya dan juga mak saya kan. Saya tahu mungkin dia silap terdengar Sulaiman Akhlaqan ataupun Haikal Azim. Mungkin dia dapat Haikal Azim. Oh, saya tahu babak Sulaiman Akhlaqan tu. Besok pagi-pagi kau pergi ke pejabat Sulaiman Akhlaqan. Betul. So mungkin dia tak dapat Sulaiman Akhlaqan tu, dia dapat Haikal Azim. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh dapat. So benda tu tak ada bincang secara awalnya. Jadi nama Haikal Azim tu sebenarnya agak spontan lah, idea daripada nenek saya juga. Namun awak, kalau awak diberi peluang atau awak diberi ruang untuk memilih nama sendiri dan awak kata awak nak memilih nama Aaron Aziz, bukankah nama itu berisiko kerana mata beliau lebam semalam? Alamak, itu saya tak tahu tuan. Oh, awak tak tahu Tak tahu. Dalam tempoh 24 jam lalu, tular ataupun viral mata beliau terkena bola pickleball. Mahal sekali. Okey, saya cancel lah niat saya untuk dinamakan Aaron Aziz sebenarnya. Ya. Koko, kalau ada apa-apa yang mencelah atau bertanya, teruskan saja. Saya akan terus dengan set-set soalan saya dulu, Koko. Saya kita ada komen di bawah daripada Cik Mus. Dia kata kenapa bukan Herman T. Iskandar? Menarik. Apa soalan tak seronok ditanya ni? Menarik soalan daripada Mus Ais ni. Saya terima kasih atas soalan dah. Sejujurnya saya tak faham apa Herman T.S tu. Tapi Herman tu nampak agak macho tuan. Ya. Ini adalah lawak-lawak daripada kumpulan Jozan. Jozan. Kalau biasa tengok edisi khas, dia ada jadi Herman Tino dan Herman T.S. Tapi itu lawak-lawak orang tua. Oh, subhanallah. Sangat klasik. Ya, penat saya nak jelaskan. Haikal, rutin ataupun aktiviti kegiatan awak di bulan puasa atau di bulan Ramadan ni, adakah berbeza ataupun sama juga seperti bulan-bulan biasa ataupun mungkin ada sedikit keistimewaan yang berlaku dalam hidup awak? Soalan menarik. Terima kasih tuan Faizal atas soalan tu. Saya merasakan aktiviti-aktiviti pada bulan Ramadan untuk saya sebenarnya lagi banyak berjumpa dengan kawan-kawan lah yang di mana kita tak selalu jumpa pun, tapi sebab for the sake of bulan Ramadan ni kita nak jumpa dalam masa sebulan tu memang agak susah. Jadi kami kerap berjumpa selepas waktu tarawih lah. Waktu tarawih dan waktu murid lagi lebih lagi kita tak tahu kita nak buat apa kan. Jadi dia ajak kena kopi dekat satu kedai Tom Yam ni kan. Ni saya kawan sekolah saya lah. Itu murid lah kata Murid, ya betul. Ya. Dan selalunya apa yang dibualkan atau dibicarakan ketika sesi seperti itu Haikal? Oh itu yang mula-mulanya awal ilmiah sikit, kita kacau lah apa khabar kan, kau sihat ke tidak, saya betul melaka sikit. Sihat ke tidak. Tapi bila dah lama-lama dah sampai hari kedua dan ketiga mendepaknya, saya risau benda tu dah jadi sedikit pacai. Bak kata orang muda dah jadi meraba-raban dah boraknya. Kan jadi maafkan saya. Untuk mereka yang tidak familiar atau tidak mungkin tak memahami kalimah macai itu, apa dia sebenarnya? Oh, minta maaf, pacai. Pacai ya.
Pacai. Jadi so sebenarnya dah makin banyak borak barang-barang dah kita tak tahu dah kita nak borak apa kan. Semua topik kita dah cover pada awal-awalnya. Jadi ujung dia dah jadi separuh dalam grup tu separuh orang dah jadi main grup ML, lagi separuh orang ni kita tak tahu nak borak apa. Jadi kita buat je benda yang viral kat thread tu. Banyak huru-hara lah sesi tu. Betul lah, kita rungkaikan yang sepatutnya lah. Ya. Saya juga mendapat info lah, ini sedikit maklumat ataupun insider daripada informer-informer saya, dan saya rasa set-set soalan panas sudah mula keluar. Saya dapati Ramadan atau bulan puasa awak pada tahun ini agak istimewa berbanding pada tahun-tahun lalu. Adakah ini benar dan apakah puncanya? Oh, saya setuju. Itu memang sebenarnya amat benar lah. Yang insider info ni sebenarnya agak dahsyat. Ya. Ini memang sangat-sangat eksklusif lah. Uh-huh. Tapi sebelum tu saya hirup satu kali tuan. Kalau minum tak payah minta izin. Saya bukannya bukannya model asrama nak minum-minum. Tak apa, sebab tuan tak boleh nampak saya. Kalau saya angkat saya angkat kopi ni, dia boleh ada silent sikit, tapi saya nak tunjuklah ni verbal sikit ya. Maknanya awak baca briefing. Sebab saya punya TikTok live ni memang tak ada visual. Awak kena describe dengan bentuk audio tadi tu. Oh, subhanallah. Cawan putih tuan, cawan putih. Kalau boleh hirup dengan sikit suaranya. Kali Begitu. izalkan. Jadi Koko, daripada cara dia menghirup tu berkicap nampaknya mikrofon. Kalau boleh hirup depan mic memang berkicap. Betul. Encik Mus Ais, hati-hatilah dengan komen tersebut ya. Jarang kita buat podcast ada ASMR serentak. Ini pertama kali dalam saya punya show sepanjang 700 episod ni. Saya cuba memberikan entertainment value yang banyak sikit lah. Tapi jangan ajak saya nyanyi lagu Jatuh Sampai Online, itu saya minta. Itu awak jangan risau. Kita dah ada standby seorang penyanyi sekejap lagi. Subhanallah. Okey, ada masuk. Kita memang ada buat rehearsal special sepanjang-panjang kita live ni. Kita jangan buat rehearsal, kita terus live saja. Tapi untuk awak kanda kita ada penyanyi jemputan sebentar lagi. Tapi sebelum kita teruskan dengan soalan-soalan seterusnya dan kita jemput penyanyi itu naik, terima kasihlah dalam masa 25 minit saja dah 1.7 like untuk awak Aigal. Saya tekan butang tepuk tangan ya. Dia bukan karaoke je. Bukan. Dia bukan karaoke je. Ya. Tapi seleloknya berilah seekor paus. Tapi tidak mengapa. Itu berilah orang lain. Aigal. Saya. Persiapan hari raya awak setakat ini sudah bermula? Sudah shopping bersama yang tersayang atau bagaimana? Sudah, Alhamdulillah. Untuk saya agak simple je sebenarnya. Satu baju Melayu dan satu kurta, itu saja. Tak ada lebih, tak ada kurang. Okay. Spender masih spender lama Spender malangnya lama lagi lah. Tapi sebab sebenarnya masih dalam keadaan yang baik, orang kata dalam satu keadaan Noradanish. Jadi saya pakai je. Yalah, terpulang sebenarnya pada individu dan masing-masing kerana yelah, ada orang dia kalau raya semua serba baru daripada hujung kepala ke hujung kaki. Dan ada juga orang seadanya saja. Betul tak? Betul. Kalau boleh, Koko cuba tanyakan pada Haikal apa color, tema, warna hari raya, baju hari raya di tahun ni? Saya jawab. Bukan. Awak moderator, awak tanya guest. Awak tanya dia. Supaya nanti awak ada dialog. Oh my god, ada seafood. Waduh, ada gift. Thank you for the gift. Terima kasih. Cik Mus Ais. Mus Ais. Okay. Encik Haikal. Saya nak tanya dua soalan. Tahun ni warna apa? Tahun ni saya cerita sikit lah sejarah-sejarah dalam persiapan keluarga saya. Sebenarnya kami banyak mengikut color-color apa yang viral untuk tahun ni. Jadi untuk tahun ni yang viralnya adalah Rich Brown, dan color Rich Brown tu lah yang kami follow. Jadi warna pink ke? Warna pink tak ada dalam perbincangan lagi. Ni kalau awak dalam sejarah keluarga awak ikut color-color yang viral, awak pernah pakai baju atau color brick orange atau terracotta dulu? Subhanallah, itu tahun lepas ni. Pernah ada? Pernah ada. Baguslah ini. Baik, itulah dia. Sebabnya kami mengikuti the only woman in the house, sebab semua ni lelaki kecuali mak saya. Ya. Mak saya kata Rich Brown. Kalau mak saya kata brick orange. Kalau mak saya tak pakai baju, tu saya tak ikut lah. Itu saya pelik. Kalau boleh jangan pecah sangat, saya tak tahu part mana saya nak gelak. Pendek kata sedondon lah Haikal. Sedondon, betul. Ya. Dan untuk tahun ni balik ke mana dulu untuk raya pertama?
tahun ni kami hanya beraya di Kuala Lumpur je lah. Ya, ada rancangan seterusnya mungkin akan keluar negara, mungkin tidak, tapi itu kita follow pada aliran semasa lah. Yang semasa itu adalah duit, insyaAllah. Dan tidak tahulah sama ada ke Perlis, ke Johor atau ke tempat yang tersayang tadi tu, tak tahulah ya. Betul. Tempat yang tersayang tu insyaAllah ada juga, tapi kita tak tahu. Wow. Koko, apa dengar apa yang dikatakan tadi? Saya dengar, saya telah mendapat informasi ni agak awal lah daripada beliau. Jadi saya menantikan update seterusnya lah. Tapi saya ada satu lagi soalan. Silakan. Okay. Kalau mak kata warna ni, warna itulah. Kalau warna kekasih hati baju rayanya, warna apa? Ada plan barangkali Haikal. Bagus soalan ni. Bagus soalan. Koko, awak naik gaji Koko? Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Ini soalan yang out of the box sebenarnya. Yang di mana saya pun tak tahu apa baju yang dia pakai colornya. Sebab dia pun kalau saya ingat betul-betul dia memakai baju apa benda yang diberikan oleh keluarganya, di mana benda tu dia tak beli pun. Dia pun tak tahu apa colornya. Kita tunggu apa surprise yang dia nak bagi. Okey. Disebabkan awak pun ada surprise, tak tahu apa yang dipakai oleh. Saya nak menjemput seorang tetamu kita yang banyak sangat bertanya. Mungkin beliau boleh tanya secara live, secara direct Koko di bawah sana. Awak boleh jemput dia naik ke atas? Koko? Macam mana nak naikkan dia atas? Mus Ta'al tu boleh jemput dia naik ke atas. Awak tahu awak boleh jemput dia? Saya dia keluar pula tadi dia ada. Tidak mengapa. Ya. Tak apa, kita tunggu dia naik sebentar lagi. Dan sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih lah kepada mereka yang tidak putus-putus like dan juga bersama kita untuk episod malam ni bersama Haikal. Dan Haikal kalau kita boleh ceritakan serba sedikit, mungkin ada yang baru-baru masuk yang tidak mengenali awak Kalau kita nak ceritakan seorang Haikal ni orangnya sebagaimana dan apakah kerjaya beliau pada kali ini? Saya hanyalah seorang insan yang cuba untuk menjadi orang yang baik lah, insyaAllah. Tapi kalau secara profesionalnya, saya sekarang bekerja dalam industri pengiklanan. Ya, di mana kalau secara pasarnya orang panggil saya ni orang yang ini punchback client. Itu memang istilah yang sering digunakan Haikal? Betul, punchback client, kaki ampuh, tukang follow arahan, tukang basuh-basuh klien, lebih kurang macam itulah. Itu kerja saya dalam industri. Tapi dalam industri periklanan atau industri yang awak sebutkan tadi, awak memegang satu jawatan atau peranan atau posisi yang sangat penting. Kerana tanpa awak Haikal mungkin berkecamuk atau kacau bilau kerja atau akaun yang sedang diuruskan. Adakah awak rasa berpuas hati atau rasa bangga dengan pilihan kerjaya awak, atau awak mungkin ada cita-cita yang lain sebelum ini Haikal? Yang sejujurnya dulu kalau mengikut darah muda saya sebenarnya nak jadi pelakon lah, Cik Bazan. Okey. Itu memang bukan satu cita-cita yang main-main Awak memang serius nak jadi pelakon Haikal Betul, sebab dulu juga saya ada terlibat dalam kegiatan-kegiatan teater sebenarnya yang dan saya pernah lah berlakon beberapa iklan. Malangnya drama saya tak dapat nak masuk atas kerana mungkin muka saya ni tak berapa tak komersial sangat. Ya ke? Saya rasa lah, itu saya rasa sebab saya pun pernah dengar feedback daripada rakan-rakan industri. Saya juga pernah berguru dengan Hajah Fauzia Mat Daud. Nama besar. Saya juga pernah berjumpa ada sesi perbincangan dengan Haji Zil daripada Zil Production. Dia adalah beberapa peluang tu, tapi mungkin saya terlepas ataupun saya pada masa itu saya dah masuk dalam bidang periklanan. Di mana saya dah hilang minat dah sebenarnya pada kala itu. Kan usia berapa yang awak muncul di kaca televisyen atau di dalam iklan tadi tu? Start awal usia berapa? Dalam sekitar umur saya 18 ke 20, saya tak silap saya. Awal 18 sekolah. Betul, sebab masa awal tu saya terdetik lah nak join satu audition di TV3 ni, dia panggil DFKL Drama Festival Kuala Lumpur. Okey, saya tahu. Jadinya saya datanglah DFKL 2017. Saya ingat masa tu saya cuba nasib kan.
Saya berlakon depan Sheila Rusli dengan guru saya Fazli Ahmad Daud, lagi seorang, minta maaf saya lupa siapa tapi ada seorang lelaki ni. Dan lepas audition tu yang approach saya sebenarnya OJ Ahmad Daud je. OJ Ahmad Daud je. Dia Untuk offer tu. Dia datang kat saya, cakap I see the potential in you. You mengingatkan I dekat Q Haida sebab saya bawa watak kat atas tu, saya bawa watak psycho. You mengingatkan I dekat Q Haida, so why not you just come to the workshop, sebab biasalah di FKL tu sebenarnya dia jual workshop je kan. Jual workshop tu, jadi saya datang dan lepas workshop tu dalam 2 hari dan OJ Ahmad Daud pun dia offer macam okay, I ada buat workshop untuk orang-orang yang juga workshop teater. You datang tapi you tak perlu bayar apa-apa pun. So in a way dia sponsor saya. Sebab dia nampak saya boleh pakai. So dia nak groom saya. So saya Kalau kena bayar berapa? saya tak ingat lah tuan. Mungkin dalam 300 macam tu lebih kurang. Mahal juga. Bagi saya mahal lah sebab saya baru-baru kan, tak ada duit, belum kerja pun part time cashier CBE je kan. Jadi saya amat terima kasih lah sebab dekat OJ Ahmad Daud dia dapat bawa saya untuk merasai alam lakonan dan teater dan sedikit-sedikit sebanyak dalam industri entertainment lah. Menarik rupanya cerita si Aikal. Betul tu Koko. Dan alang-alang awak dah buka cerita, awak dah berkongsi dan juga mendedahkan minat dan juga karier awak asal dulu sebagai pelakon. Kalau boleh kita tanya Aikal, kalaulah awak sekarang ini seorang pelakon lah, cita-cita awak tu menjadi awak bukan menjadi apa yang awak jadi hari ini, agak-agak di mana awak di kali ini? Saya rasa mungkin saya tengah shoot raya lah kot. Tak ada kata banyak lah kan. Orang shoot raya sebelum puasa, awak shoot raya masih puasa? Saya tak tahu. Banyak job lah ni, awak nak cerita awak banyak job lah. Macam Bombastika gitu, kita shoot intro kan, live. Saya tak Raya tahu. special. Raya special, betul. I see. Dan juga sebab bukan apalah, ini personal lah Koko. Saya boleh cerita agak personal Koko. Okay. Sejak kali pertama saya mengenali Haikal daripada waktu-waktu awal saya mengenali sosok bernama Haikal ni, saya memang boleh nampak potential sebab saya dulu background memang production kan. Saya memang bekerja di broadcasting nama semua, dan antara kerja saya ialah casting, cari bakat-bakat baru, cari pelakon-pelakon. Dan saya daripada hari pertama bila saya tengok Haikal, selain daripada awak Koko, saya nampak memang ada potensi besar Haikal. Dan rupanya telahan saya tu, agakan saya dan saya punya ramalan saya betul, dan beliau semuanya mempunyai spektrum atau range bakat yang luas. Bukan setakat berlakon Koko, macam-macam lagi Koko dia boleh buat. Antaranya Koko, apa yang bakat besar pada Haikal yang awak nampak pada dia Koko? Saya rasa kalau dia tak jadi pelakon, saya rasa jadi pelawak. Betul. Dia lucu, dia boleh berlakon, dia boleh menyanyi Koko. Betul, menyanyi pun mantap. Mantap sekali. Betul. Susah. Jadi kalau kira dalam bajet production, dia value for money. Betul. Itu mau dia boleh tapak. Dan ini membawa saya pada soalan atau persoalan seterusnya. Awak kalau berlakon, Haikal, awak suka watak yang macam mana? Saya suka berlakon watak-watak mencabar lah. Watak-watak mencabar seperti antara menjadi ni paya, menjadi buaya sungai, macam mana? Mencabar macam mana? Saya tak tahu. mencabar. Maksud saya mencabar benda tu yang Jadi langsir ke mencabar macam mana? sebenarnya menjadi langsir pun syok. Tapi maksud saya watak-watak yang mengambil tenaga yang banyak lah, seperti orang jahat yang throw tantrum lah, ataupun mungkin watak orang OKU lah, ataupun mungkin sewaktu dengannya. Banyak study research karakter macam itu Betul. Sebab apa yang saya belajar dekat dalam kelas teater dulu dengan OJ Ahmad Daud, ada satu masa tu di hujung-hujung kelas tu dia suruh kita membayangkan ini, bayangkan kau di dalam situasi yang macam kau terbakar dan macam mana kau nak react. Kau jerit lah satu kelas tu kan. Kau buatlah apa benda yang patut. Kau reflectkan kau ni sebenarnya adalah orang yang terbakar dan kau meraung untuk minta tolong.
Oh, maknanya betul-betul menghayati watak tu. Betul-betul menghayati watak tu. Masa tu tak fikir malu dah Cik Faizal, Cik Gofur. Memang tak fikir malu. Tapi sebab dia mengajar saya satu sistem Stanislavski sistem ni, di mana kita tak pada waktu itu apa-apa watak yang kita dalami, kita tak jadi diri sendiri dah. Engkau adalah orang tu. Kau We got lost in the character, orang cakap. Engkau adalah sendiri character. Engkau bukan Haikal Azim dah. Engkau adalah contoh Kasim Selamat. So engkau punya kehidupan sebagai Haikal Azim kau boleh lupa ke dah. Engkau sekarang adalah Kasim Selamat pada waktu kau start shoot sampailah kau habis shoot. Katakan awak kata awak gemar atau suka watak-watak mencabar atau challenging ni kan. Kalau saya bagi awak watak-watak yang lebih mencabar daripada itu, awak nak? Contohnya saya kena tengok skrip tuan. Saya ada 2 watak, saya rasa boleh pilih salah satu atau keduanya, memang cukup mencabar. Awak, saya berikan watak Musta'al ataupun Cilip, awak nak? Saya ambil Musta'al lah. Cilip tu saya tak kenal. Itu cukup mencabar dan awak tidak mahu, awak lebih suka mencabar diri awak jadi Musta'al. Musta'al tu saya kenal dan saya agak mengagumi wataknya sebab saya rasa watak dia agak menarik. Dan tak kala sekarang ni di mana dia pun tengah cuba-cuba nak venture into the Chinese community. Yang Cilip tu mungkin saya boleh cubalah kalau saya boleh tengok watak dia bergerak macam mana. Sebenarnya awak membuat pilihan yang tepat sebab Cilip tu bukan watak. Dia bukan watak. Okey. Dia adalah karakter fiction yang tidak siapa pun boleh lakukan watak dia. Hidup dia je saja fiksional, Koko. Betul. Lebih ke arah science fiction lah. Berat. Another planet. Bukan planet ni lah. Betul. Haikal. Ya saya. Sementara menanti soalan daripada Koko, saya ada satu lagi soalan yang mungkin menarik untuk diajukan pada awak. Silakan tuan. Kalau ada idola ataupun ikon ataupun hero, lakonan ataupun artis selebriti yang awak look into atau look up kan, siapa dia reference pelakon-pelakon hebat dalam hidup awak? Untuk sekarang saya refer dekat Q Haidar dan Amirul Effendi lah. Oh, memang Q Haidar tu memang ada rasa narai Q Haidar tu sebab bila saya tengok balik range watak dia kan, saya rasa dia memang agak unik lah. Dan dia boleh ambil watak-watak gila, watak abuse kan. Lepas tu tiba-tiba kau jadi watak Aimee Wak Piah kan. Saya rasa benda tu dia ada satu career yang menarik lah, yang di mana saya sangat look forward dekat dia. Amirul Effendi. Ya. Amirul Effendi last saya ingat watak Polis Evo dan juga Wan Tu Jaga lah. Wan Tu Jaga. Saya tahu yang apa benda yang dia buat ni, dia memang tak mengikut arus perdana kalau kita tengok mainstream kan. Tapi saya faham juga benda tu tak cukup mencabar tu. Dia adalah seorang pelakon yang tak waste talent lah. So dia mencari skrip yang lebih-lebih dahsyat walaupun benda tu akan jatuh bawah independent. Dia tak pergi ke mainstream, big budget apa semua ni kan. Jadi saya kagum dan saya salute lah dekat dia di mana dia memilih jalan itu instead of mengikuti arus perdana. Macam tu. Pasal Amirul Effendi dengan Q Haidar, terutama sekali Amirul Effendi, dia pun ada background lebih kurang sama macam Haikal. Dia pun daripada teater, daripada suara dan sebagainya. Dan dia suka mencabar diri, sedikit macam awak. Dan juga apa pendapat, apa kata awak kalau saya katakan dulu beliau pernah muncul dalam podcast saya ketika lockdown? Lama. Saya pernah interview dia ketika beliau sedang memancing. Sangat santai. Betul. Hari itu tak ada guest, tiba-tiba dia masuk dan akhirnya saya berborak dengan dia. Dan kita boleh link lah insyaAllah satu hari nanti dengan idola ataupun ikon awak. Itu di dalam negeri, Haikal, di Malaysia ini. Kalau di Hollywood siapa? Atau mungkin di Bollywood atau mungkin di peringkat antarabangsa, siapa yang awak pandang? Di peringkat antarabangsa, saya lebih kepada Jared Leto. Jared Leto. Beliau sebenarnya agak dahsyat lah. Agak dalam range watak-watak yang dia ambil kan. Tiba-tiba kau jadi Joker.
Tiba-tiba kau dah dekat dalam apa nama cerita tu Blade Runner. Jadi saya agak kagum lah dengan kalau Cik Faizal, Cik Koko perasan semua pelakon-pelakon yang saya ambil ni semua pun ada watak gila. Betul. Gila Betul. Betul. Sebab dalam apa yang saya cari dalam lakonan ni kan, saya nak mendalami apa sebenarnya rasanya untuk menjadi orang gila ataupun jadi orang susah, ataupun kau dalami karakter-karakter dalam macam mana dia hidup, macam mana dia react, macam mana dia berfikir. Itu bagi saya menarik. Itu bagi saya menarik sebab kita sekarang ni menjadi orang yang biasa, kan ada jalan cerita hidup kita sendiri, tapi kalau kita baca jalan cerita ataupun experience watak tu sendiri kan, so kita automatically jadi macam okay, so orang ni pernah macam ni, jadi sekarang ni outcome dia aku kena jadi macam ni ke apa, bentuk eksperimentasi dalam satu watak tu lah, itu saya fikir. Haikal, kalau awak nak tahu juga, selain daripada persamaan yang awak sebutkan tadi, mereka juga seolah-olah mempunyai wajah ataupun image yang immortal ataupun awet muda lah. So, awak tengok kan, wajah-wajah seperti Jared Leto, Amirul Effendi, termasuk Tio Haida, diorang tu macam tak lekang atau tak macam dia mama usia lah, Haikal. Dan awak tahu apa rahsia mereka? Itu saya tak sempat interview tu kan, saya tak tahu. Jadi mungkin Cik Faizal boleh terangkan. Saya rasa disebabkan mereka mencabar diri untuk berlakon watak-watak yang awak sebutkan tadi. Saya rasa bila awak mencabar, awak tahu rahsia dia macam mana nak how to stay to that level of characterization kan. Jadi bila awak stay in character pun semua, maknanya susah awak nak proses penuaan pun jadi lambat lah. Sebab awak pun tahu kan, awak tengok Jared Leto, awak kalau tengok pelakon-pelakon yang dulu ada baby face atau muka-muka jambu macam Leonardo DiCaprio ataupun Brad Pitt, ini pun dah nampak tua, termasuklah Tom Cruise sebab umur dia orang dah 60 kan. Tapi awak tengok Jared Leto, umur dia pun dah berumur berusia juga sebenarnya. Betul. Okay. Jared Leto sebenarnya cukup jambangnya, tiba-tiba dah jadi umur 30-an lah. Betul. Dan satu lagi, kalau boleh saya bagi contoh, ini yang saya minat lah, saya tak tahu minat ke tak. Keanu Reeves, Haikal. Keanu Reeves, okey. Walaupun ramai orang mempersoalkan mutu lakonan dia, tapi beliau pun nampak agak rugged bila usia bertambah. Betul. Haikal, saya nak tanya mewakili peminat-peminat awak yang sedang mendengar dan juga mengikuti awak selama ni. Kalau kita boleh cerita gaya atau styling seorang Haikal, awak ada tak style ataupun gaya atau konsep dalam awak menjadi seorang Haikal, cara awak berpakaian, cara awak berjalan, cara awak meletakkan diri awak ke publik. Awak kalau boleh cerita sikit, Haikal ni dia bergaya macam mana? Tu soalan menarik tuan. Sebenarnya saya pun tak berapa nak define saya punya gaya sendiri lah. Tapi sebab bagi saya, bila saya lihat awak ada satu jenis gaya yang tersendiri. Itu kita nak tahu lebih dalam. Macam mana gaya seorang Haikal? Saya ni cuba nak follow style rugged ataupun denim head lah. Macam mana? Denim head ataupun orang-orang yang memakai jeans salvage. Okay. Macam Tuan Zainal Rashid kan. Okay. Itu contoh dia. Daud kan. Tapinya saya belum banyak duit lah sebab nak pakai salvage denim ni semua mahal-mahal harganya kan. Modal besar. Modal besar. Tengoklah macam mana Tuan ZRA pakai kan. Itu punya jaket saja dah 600, dia punya seluar saja pada busuk pun dah 400. Itu dia pakai salvage yang denim yang berapa ounce macam tu kan. Sendirilah. Saya cuba nak achievekan gaya-gaya rugged tu lah, walaupun muka saya ni tak berapa nak rugged. Muka awak boleh jual, Koko, betul Betul. Jangan kata gitu. Kalau saya kaya, saya dah sign awak dah kan. Muka awak tak payah risau. Gaya awak ni kita nak tahu ni. Tapi memang kena Encik Haikal dengan ada siluet jeans, berseluar jeans sangat kenalah dengan dia sebab dia sosok lelaki tinggi kan. Kaki dia pun panjang, so pakai seluar jeans tu nampak cantik lah orang kata. Dan satu lagi Koko, kalau boleh saya tambah Koko Ya. Saya kadang-kadang dulu masih berkhidmat di bawah satu bumbung dan juga
pergi ke event-event atau outstation dengan Haikal kan. Betul. Dia tahu bergaya untuk certain occasion atau event. Kalau event tu shooting raya, dia tahu dressing macam mana. Betul, betul. Kalau event tu dekat track, dia tahu. Bukan track pergi Joget tu bukan. Jadi track berlumba kereta. Oh, okey. Baik tuan. Saya agak cuak di situ. Sebab tu saya buat disclaimer awal-awal. Takut awak ni kaki cucuk langit bukan. Asterik. Lagi satu kalau awak pergi event macam berbuka puasa, banyak dressing awak tu walaupun sederhana dan seadanya, tapi still menampakkan seorang yang bergaya Koko. Betul. Dia macam mana pun nampak bergaya dan kemas kan. Betul. Dan kadang-kadang walaupun saya ni lebih banyak umur daripada Haikal, saya nak dengarkan secara eksklusif Koko Haikal. Saya kadang-kadang agak segan nak berdamping dengan Haikal ni. Alamak. Allah, jangan begitu tuan. Sebab image saya daripada saya lahir sampai sekarang image rocker je. Jadi bila saya macam alamak, ini image seorang yang ada karisma ni, saya kadang-kadang kena tally dengan dia at certain occasion. Saya macam alamak. Tambah-tambah lagi bila ada orang-orang yang kita kena impress lah Koko Kalau ada gadis-gadis kan, macam Haikal menang banyak lah di situ. Tak adalah tuan. Di mana saya sebenarnya respect perwatakan ataupun cara orang tu sendiri berpakaian kan, sebab itu sebenarnya reflect karakter dia sendiri. Betul. Macam Cik Faizal kata, Cik Faizal pakai rocker-rockers kan. Saya nak boleh nampak benda tu. Saya rasa itu adalah personality Cik Faizal yang unik, yang sepatutnya dikekalkan lah. Yang macam Koko ni pula, saya pun kadang-kadang ada cuba nak follow style dia kan, sebab kita kenal Koko ni, dia punya style ada macam anak abu sikit, ada baggy-baggy kan. Saya adalah cuba sekali dua nak try, tapi saya rasa baggy-baggy ni bukan untuk saya lah setakat ni. Ataupun mungkin tak ada siapa yang boleh guide lagi macam mana saya nak achieve styling macam gitu kan. Macam tu. Saya nampak Koko ni dia punya styling walking Muji lah. Faham tak? Muji gitu. Kita nampak Jepun punya estetik dan vibes lah begitu. Sebab ni kalau awak nak tahu Haikal, dia pun mengikuti idola dia. Jo Chan. Jo Chan tu idola dia. Sebab tu dia menghampiri ke arah itu. Kalau awak tengok spek mata dia pun sama macam Jo Chan. Betul. Saya pesan Cik Koko ni besoknya spek lain dan lusanya spek lain dan mungkin lagi pun spek lain lah. Ada cat eye, ada bulat dan sebagainya. Betul. Tapi awak jangan terkejut satu hari nanti kalau awak pergi mana-mana event atau terjumpa dia balik, awak confuse mana satu Koko, mana satu Jo Chan. Sebab dah level dengan Jo Chan dah tu. Itu betul lah. Ya. Tadi pun awak menuduh-nuduh saya begitu dan begini, semuanya sepada betul lah. Yang setepatnya saya nak cakap Haikal, saya ni rocker atau raga. Sebab saya semuanya berat atau malas gosok baju. Saya besok kalau dah kahwin, ada orang rumah, baru saya rasa macam nak bergaya sikit lah. Faham. Bergaya pun untuk orang kita sayang, betul tak? Betul. So jadi dengan itu Cik Faizal, saya mendoakan supaya semuanya dipermudahkan dan harapnya ada yang manis-manis lah untuk anda daripada waktu ke hadapan. Amin. Doa bulan puasa bulan Ramadan ni tak dijab. Betul. Kalau dalam macam-macam doa awak yang paling mustajab, saya nak bernazar lah. Saya nak potong rambut. Bila tu tuan? Bila betul lah doa tu mustajab makbul, dapatlah apa yang awak doakan tadi, saya nak potong rambut macam siapa tahu? Macam Abang Halim. Abang Halim, okey. Saya macam pernah nampak sosok watak tu. Okey. Sebab saya tak ada fikir benda lain dah. Saya tak boleh dah lebih-lebih. Kalau saya kata botak macam menipu sangat. Tapi rasanya tak lengkap lah kalau saya wawancara atau membual awak kalau tak bercerita tentang lagi satu rutin ataupun aktiviti kegemaran awak kan. Iaitu berlari. Okey. Awak juga terkenal sebagai seorang runner, seorang yang suka ke sana dan ke sini dengan awak punya grup dan geng pelari-pelari tu kan. Kalau boleh Koko, saya nak tanya dia Koko minta izin awak Koko. Boleh, sila. Saya nak tanya Haikal lah. Di mana bibit-bibit atau di mana mulanya minat awak untuk berlari atau running ni? Bermula daripada 2 tahun lepas atau 3 tahun lepas, kalau saya tak ingat, kalau saya ingat balik. Ini sebelum sukan lari menjadi satu trend lah kan, sebelum run club apa semua. Sebenarnya saya berlari solo dan saya berlari dengan kasut bermodalkan 150 daripada Decathlon saja. Oh, awak berlari seorang-seorang dulu? Saya berlari seorang-seorang. Sebab benda ni pada asalnya dia menjadi satu hobi ataupun satu inisiatif dari hidup sihat yang macam petang-petang kita nak lari tu je kan.
Lepas tu bila kita dah ada duit sikit, macam menarik juga kalau aku join event-event ni semua kan. Sebab sekarang ni secara jujur ni saya boleh cakap kat Tuan Faizal, saya punya motivasi hanyalah untuk training untuk event-event tu saja sekarang ni. Sebab lagi-lagi pada bulan puasa ni kan, kita ada limited energy dan limited time. Untuk tahun ini saya insyaAllah mungkin akan berlari maraton pertama saya 42 km Oi. bulan First 7. time, eh? First time, ini first time sebab selama ni memang semua half marathon je, tapi sekarang tahun ni insyaAllah full marathon 42 km. Bulan 7, tapi sebenarnya kena start training daripada tahun lepas lah, tapi hauk juga sebenarnya kan. Jadinya insyaAllah lepas raya saya akan kembali training dan kita akan cuba untuk pick up the pace lah untuk kita hit the weekly mileage tu kan, untuk kita achieve timing yang terbaik lah pada full marathon nanti. InsyaAllah. Benda yang serius tau, bukan macam lari-lari biasa ni, serius. Itulah tahun ni dia lebih kepada personal achievement lah, insyaAllah kan. Lebih kepada personal. Saya tak nak laju-laju pun. Saya sedar yang saya pun tak boleh nak laju kalau saya tak put in the dedication and commitment seperti mana atlet-atlet lain kan. Mungkin boleh achieve half marathon 1 jam setengah, mungkin boleh achieve full marathon dalam 3 jam semua kan. Saya tak boleh nak buat semua benda tu. Jadi saya buat apa yang saya mampu. Kalau half marathon saya mampu lari paling laju 1 jam 55 minit. Jadi half marathon kemudian saya mungkin akan kena beat lah time tu. Itu personal best awak lah. Itu personal best saya yang saya achieve Krabi Marathon tahun lepas. Itu pun sebenarnya menggigil juga kakinya tuan. Ya, faham. Tapi elok awak lari marathon daripada lari daripada masalah dan lari daripada hutang. Betul, tapi kita tak tahulah apa benda yang saya pun tak cerita kat sini kan. Saya banyak juga lari daripada orang ni. Kalau boleh jangan aibkan diri sendiri, awak tu guys. Betul. Terima kasih ingatkan saya. Kalau saya aibkan orang kat bawah tu, adalah beberapa target saya nak target. Tapi kalau boleh awak jangan awak guest VIP tu. Allahu Akbar. Kalau awak aibkan diri sendiri dah jadi rating kita rendah. Awak dah 41k dah ni. 41k, subhanallah. Terima kasih. Bukannya senang saya nak bayar orang ni. Ini pun kira hutang kat ni. Tak tahu macam mana saya bayar balik like ni semua. Allah, tak apalah. Tony boleh zaman sekarang Tony. Inilah yang kita panggil terhutang budi kan. Jadi kalau saya rasa diam tak diam dah dekat sejam dah kita live. Saya pun tak nak orang kata tu drag masa. Saya tahu kita pun awak boleh besok kerja Aikal jadi kita ambil masa lagi 10-15 minit boleh Boleh tuan. Bulan-bulan puasa ni awak selalu tidur pukul apa Menarik soalan tu. Kalau ikut kan ke laut juga rutin saya tidur sebenarnya. Saya dah tidur. Ya, saya perasan benda tu sebab kadang-kadang bila saya update saya punya social media, awak pertama yang melihat saya punya social. Awak tak payah nak cakap betul. Awak ke laut juga. Pukul berapa selalunya? Pukul 2-3 pagi ada tuan. Oh ya. Pukul 2-3 pagi dibekalkan hanya sejam 2.5 je untuk sebelum sahur pukul 5. Dan lepas sahur tu saya cuba untuk tidur lagi sampailah pukul 8 saya bangun. Subhanallah, masuk kerja azab tuan. Bila kena pula bulan puasa tak boleh makan, bawa motor pula tu. Betul. Muak macam tak ada hari esok tuan, Cik Koko. Gila. Awak kalau sahur macam mana? Sahur saya alhamdulillah sebab saya duduk dengan family saya lagi kan, saya masih bujang. Jadi kadang-kadang mak saya masak, alhamdulillah. Macam biasa je, nasi dan lauk, 1 lauk dan 2 biji kurma. Itu macam mana banyak sekali pun saya makan, pukul 12 tetaplah lapar. Jadi itulah dia. Dalam bab atau chapter kehidupan awak yang baru untuk tahun 2026 ni, dengan ada orang baru dari awak mendapat wake up call ataupun morning call daripada yang tersayang? Tak ada tuan. Secara jujurnya itu sangat 2017 tuan. Saya baca skrip je, awak janganlah marah saya tanya je. Tak marah tapi adalah tahu. Awak cakap tahun 2000, awak cakap saya ni tua sangat ni. Taklah, saya minta maaf tuan. Tapi cukuplah sekadar tak ada, tak payah cakap tahun 2000 apa semua. Koko terasa tak? Tak pernah dapat lah, body call tak pernah dapat lah. Dulu adalah dah dapat kan, macam bangun anjing bangun tapi ni itu dulu
Oh, tu Itu dulu. tahun 2000 ke apa? Itu tahun 2000 berapa, 18 ke 19, masih student. Student. Yelah. Habis aku buka cerita ni, aku dah dapat notification dah ni. Orang tu cakap, Benda oh, ni yang saya akan klip, saya letak dalam GS petang nanti. So, saya ada soalan. Silakan. So, Encik Aikal suka dipanggil dengan gelar Anja lah tu. Bergantung. Bergantung pada siapa Allah, yang habis ada aku. pada waktu itu kok. Habis aku. Tapi pucuk pangkal apa yang saya cuba ceritakan kat sini. Okey, dah siapa ada pucuk bangkal dia. Saya ingat ada pucuk bangkal ni tu. Sebab kita sekarang ni dah semakin dewasa kan. Ya. Masing-masing ada prioriti sendiri. Dia pun bekerja, saya pun bekerja. Dia pun kadang-kadang sahur, kadang-kadang tidak kan. So saya tak expect apa. Kita masing-masing dah dewasa, kita bangun sendiri, kita makan sendiri. Macam tu. Dan pasangan hidup awak yang kita dapat baru-baru ni pun bukan kaleng-kaleng. Dia bukan orang biasa-biasa. Betul. Ini career yang hebat Kal. Oh, saya syukur. Seorang yang hebat. Seorang yang hebat. Awak sesungguhnya orang yang sangat bertuah dan saya rasa begitu cocok lah dengan karakter awak Kal. Alhamdulillah. Saya bersyukurlah dengan kehadiran hidup dia sebenarnya. Saya dengan serba yang kurang ni kan, saya pun bukanlah orang yang bijak pandai, tapi alhamdulillah mungkin ini rezeki Allah ataupun apa benda yang dia cuba nak tunjuk kat saya. Dia ni seorang yang hebat lah. Itu saya boleh katakan. Awak ni, itulah dia deserving awak ni. Awak ni orang yang humble. Humbling. Kalau boleh ceritalah sikit macam mana, apa rahsia nak menjadi seorang Aikal ni? Kalau lah ada orang nak menjadi seperti awak, kalau ada orang yang mengidolakan awak Aikal, apa tip yang boleh ceritakan pada kami semua? Senang tak nak jadi Aikal ni? Tak ada apalah tuan, sebenarnya saya pun seorang pendosa yang cuba untuk menjadi orang yang baik lah. Cik, awak baca novel ke? Ayat-ayat novel tu, pendosa-pendosa semua tu. Ya ke? Alamak. Inilah akibatnya banyak baca buku novel fiksi dulu. Ya. Kan? Dengan top banyak guna perkataan pendosa apa semua tu. Biasa. Betul lah, dalam bulan puasa ni saya banyak reflect diri saya lah. Saya bukanlah seorang yang sempurna. Saya seorang yang mencuba untuk menjadi orang yang baik. Saya bukanlah orang yang sempurna dan mungkin orang tu boleh kata saya jahat dalam babak hidup dia kan. Saya sedar benda tu. Jadi untuk bulan puasa ni saya menjadikan benda tu satu self-reflection lah. Di mana kalau Encik Faizal tanya macam mana nak jadi diri saya rasa benda tu tak ada jawapan pun. Kita cuba sehabis baik untuk menjadi orang yang baik. Itu saja saya. Maknanya secara falsafah je awak nak cuba menyatakan di sini jadi diri sendiri. Ini benda yang natural atau alami lah Dan tak ada petua nak jadi diri sendiri sebab benda ni kita lalui je. Betul. Dan apa-apa dan ke mana pun saya pergi, saya cuba memegang satu line ni lah yang di mana saya pun baru belajar baru-baru ni. Tolong jangan petik mana-mana lagu lirik yang saya hafal semua. Oh bukan. Saya dapat jangka kau akan petik lirik lagu ni. Bukan. Okey, teruskan. Ini line yang saya baca daripada track mana dah, tapi saya pegang dia belakang. Okey, apa tu? Jangan kau diuji tak kala orang lain pun diuji. Kau diuji tak kala orang lain pun diuji. Di mana apa benda berlaku di sekeliling kita, walaupun benda tu berlaku kat orang lain sekalipun, tapi engkau sebagai orang yang menampakkan benda tu dan engkau orang yang menyaksikan tu kan, kau diuji macam mana engkau nak react pada benda tu. Kalau boleh saya tambah sikit nilai pada kata-kata itu. Silakan tuan. Takkan kusiakan kamu lagi. Wow. Itu Shoaib sepatu je. Bukan, itu lagu. Lagu. Oh, okey. Kalau boleh kamu lagi. Itu dia. Oh. Itu fungsi Koko sebenarnya. Habiskan lirik lagu. Saya rasa show ni boleh pergi jauh dengan adanya co-host ni, Tuan Faizal. Tak lama lagi akan ada segmen baru. Segmen tu ialah Karok lah kau. Kalau ingat dulu ada cerita nama Karok lah kau. Ada segmen macam gitulah. Kita nak cuba masukkan mood atau sesi karaoke tu ke dalam kita punya podcast. Oh, baik. Siapa dapat tangkap diri itu, kita cuba ulas. Dan ini membawa kepada segmen yang terakhir untuk malam ni Aikal. Sebab saya rasa ini bukanlah kemunculan yang pertama atau terakhir awak, tapi permulaan untuk banyak lagi siri-siri kemunculan awak Aikal. Salah satu benda yang kita wajib bincangkan pada malam ini adalah
awak adalah sebahagian daripada anggota atau kumpulan ataupun band kami, dan Haikal, awak adalah teras atau teraju ataupun anchor pada band ni. Band yang saya rasa lahir daripada sesi karaoke yang pada asalnya agak humble macam awak, dan akhirnya menjadi liar dan angkuh seperti seekor lubuk. Dan saya rasa awak sebagai tunjang atau tulang belakang band kita ni, yang namanya kerap berubah mengikut hari dan waktu. Ramai orang yang saya sekali lagi kena ulang cuba mirroring atau menjadi awak, Haikal. Jadi selalunya bila awak masuk ke dalam studio rakaman atau studio rehearsal karaoke dengan saya, dengan Koko dan ramai lagi anggota-anggota yang mengikuti siaran ini, apa yang awak bekalkan, apa mood yang awak bawa, dan macam mana awak boleh memberikan that X factor yang orang tak ada tu, Haikal? Awak kalau masuk bilik karaoke tu rasa macam bilik karaoke itu je yang hidup, bilik-bilik lain macam tak hidup. Jadi kalau boleh, Haikal, apa rahsianya? Saya cuba mengamal, saya letak satu mindset dalam kepala otak saya ni lah, di mana apa-apa pun saya buat kan, saya cuba memberi entertainment value yang dahsyat. Okey. Awak asyik sebut dahsyat ni, awak macam follow podcast apa ni, Syuaib dengan Mamat ni. Oh ya ke? Alamak. Mamat selalu sebut Mamat dahsyat. Oh, dahsyat. Tapi tak apa, teruskan, Haikal. Entertainment value di mana saya sebenarnya agak menjalangkan diri lah kalau saya jujur. Okey. Ini positif way lah, ini positif manner lah. Ini positif mana sebab apa-apa pun saya nak dikenali sebagai orang yang agaknya lively lah di antara kawan-kawan saya kan. Pada masa itu mungkin hilang lah macho sikit, tapi saya ingat saya nak kawan-kawan saya ingat saya ni seorang yang yang fun, Sporting lah. Yang sporting kan, yang kalau kau tengok je Mamat ni, kau ingat Mamat ni pernah dulu nyanyi lagu Zaitun Sami'un 3 minit sebiji kan. Mamat ni pernah opening. Zaitun Sami'un tak macam awak lah, kan? Zaitun Sami'un segan tengok awak. Itu saya setuju. Itu hari saya nampak gambar awak bergambar dengan Zaitun Sami'un. Zaitun Sami'un macam tak senyum, dia segan dengan awak. Betul. Tapi sebenarnya to be fair Zaitun Sami'un tu masa tu dia to be fair ke to be fair pada satu? To be fair. To be fair ke to be fair pada satu? To be fair tu saya rasa itu typo. Okey. Benda live lah, benda pun dah live. To be fair. Benda pun dah live kan. To be fair, masa tu Zaitun Sami'un dia agak slow kan. Dia senyum pun tak nak. Saya pun tak tahu, mungkin kerana sebab saya ni tak berapa nak duduk sebelah dia ke apa kan. Kenapa orang tak gelitik je baru-baru dia? Oh, kalau saya gelitik itu jadi satu kes tuan. Itu jadi satu kes. Okey. Jadi satu masalah nanti. Tapi awak memang rasa, saya nampak awak betul-betul teruja dan rasa excited dari itu Oh, sebab saya bukanlah saya minat dia sangat, tapi saya kagum dengan jalan cerita dia. Dan apa benda yang dia hadapi dalam kehidupan dia kan. Jadi the fact that dia masih standing strong sekarang, itu saya amat-amat kagum lah. Saya amat kagum. Dan orang kata tu memang tick lah awaknya bucket list awak dapat bergambar dengan idola awak tu. Oh, saya memang tak expect tuan saya akan jumpa Zaitun Sami'un dalam hidup saya. Itu saya. Yelah. Saya pun tak pernah jumpa, Koko pun tak pernah jumpa, tapi awak asyik reflect dalam bilik karaoke tu, akhirnya terjumpa juga. Dia macam manifesting lah orang kata. Kalau saya jadi awak, Haikal, saya menyanyi depan dia. Itu betul. Saya sikit lagi nak nyanyi tuan, tapi saya rasa agak awkward sebab bazar tu senyap. And jadi dia buat kecoh, saya rasa benda tu akan jadi kes polis. Lagi-lagi pula kita ni di negeri orang. Ya, teruskan. Lagi-lagi pun kita ni di negeri orang. Masa tu saya kat Melaka. Yelah. Jadi orang istimewa saya ni pun orang Melaka. Jadi dia akan datang. Orang Melaka. Jadi saya akan datang Melaka tu pada masa yang hadapan. Saya tak nak lah sebab Zaitun Sami'un ni saya dah kena ban Melaka lifetime. Okey. Tapi sebelum kita lupa, Koko, Haikal, kita kena ucapkan hai atau selamat datang kepada Kati Fishing di bawah tu. Kata. Dah lama tak nampak kelibat dia. Saya rasa dia nama mancing. Dah lama tak nampak ikan dia tu. Yelah. Oh, juga kepada Izzati, Cik Puan Izzati ada kat bawah tu. Cik Puan Izzati. Lady bahasa Jepun tu Izzati nama dia. Mak saya. Yelah. Hai. Makin lewat, makin ramai VIP yang ada di bawah tu. Lambat betul mak naik ya. Yelah. Kalau boleh, Haikal, kita nak panjangkan sikit soalan-soalan tentang karaoke ni lah ya. Silakan tuan.
top 3 lah. Top 3 lagu favorite of all time. Awak kata tu sentiasa ada dalam sesi karaoke bagi awak. Dulu, kini dan selamanya. Mungkin Kati nak tahu. Mungkin Lady Izzati nak tahu. Mungkin Koko nak tahu. Silakan. Okey, nombor 1 untuk saya. Boleh dari nombor 3 tuan. Kita buat countdown. Oh, nombor 3. Okey. Baru ada orang kata tu entertainment value. Okey. Nombor 3 untuk saya adalah Sampai Hati Springs. Oh, kenapa? Nombor 2. Sabar. Saya nak tahu kenapa Sampai Hati Spring. Kenapa? Okey. Maaf sebab saya rasa itu adalah satu karya yang hebat daripada M. Nasir yang dibawakan oleh Springs. Nanti dulu nombor 2 nanti dulu. Koko kena nyanyi. Daripada nombor 3 sampai nombor 1 Koko kena nyanyi. Okey Koko, silakan 3, 4. Sekejap, lagu apa ni? Sampai tadi. Ya, 3, 4. Saya dah tak ingat dah lirik dia. Next. Tak apa, kita teruskan nombor 2. Kalau awak tak tahu, awak kena paskan saya. Jangan biarkan episod berlalu, awak kena paskan saya. Sorry lah. Saya masih loading hari ni. Okey, nombor 2 Encik Aikal. Sorry. Sabar. Okay. Kalau awak tak tahu nyanyi, awak pas kat saya, biar saya nyanyi. Okey. Encik Faizal, saya paskan mic kepada Encik Faizal. Countdown 3, 4 tadi. 3, 4. Sampai hati kau pergi tanpa pedulikan ku lagi. Oh ya. Subhanallah. Betul kan? Betul. Sama. Ini kata lagu M. Nasir semua tak sedap lah kan? Saya pula sebut subhanallah macam saya dengar Taranum. Kita ke dalam tema bulan Ramadan, bulan puasa. Betul lah dialog awak tu. Betul. Awak nak dengar lagu Sampai Hati dalam bentuk Taranum ke? Sampai hati. Subhanallah. Okey. Nombor 2 Aikal. Seruling Anak Gembala. Ui, Huyu. ini lagu favourite Mustaqal ni. Itu memang saya punya dari dalam setiap sesi karaoke kecuali dengan mata air saya cuba bawakan Seruling Anak Gembala ni pada awal-awalnya. Itu di mana Encik Faizal boleh katakan lagu opening saya lah. Lagu wajib lah Lagu wajib, lagu warm up. Ya. Apa istimewanya lagu ni? Lagu Jeffrey Dean ni apa istimewanya? Saya nak tahu juga. Oh, saya jatuh cinta dekat lagu ni dalam Cinta Malaksa lah. Oh, awak dengar daripada situ. Dalam Cinta Malaksa kan, saya betul-betul suka macam mana benda tu dibawakan dalam Cinta Malaksa tu oleh apa nama arwah tu. Kan. Dan benda tu jadi satu slapstick lah, entertainment value. Dan saya bagi penghargaan sikit lah dekat Cinta Malaksa arwah Abang Mak Galih. Dan juga ini lagu asal nyanyian Jeffrey Dean, bukan? Betul. Okay. Saya ada satu trivia menarik nak cerita kat awak lah. Baik. Tapi sebelum saya nak cerita atau berkongsi tentang trivia tu, Koko silakan nyanyi lagu tadi. Seruling Anak Gembala. Di lembah sungai dan Betul ke? cuba nak ikut suara tu dengar suara memecah. Dia bagilah. Dahsyat. Walaupun tak ada kena-mena kehidupan awak Koko, tapi sampai. Boleh lah. Okey, yang tu awak ingat Sampai Hati punya komersial pernah masuk AJ lah, awak tak ingat pula. Tapi tak Saya apa. jam tadi sebab ada orang ganggu saya tadi. Oh, di apakan tu? Diganggu macam mana? Diganggu lah pada ketika ini ada kerja masuk biasalah kan tuan? Oh, pada pukul 11 malam Betul. Oh, 11 malam orang kata make wish. Make wish. Oh, betul. Nombor-nombor yang ajaib. Betul. Ya. Ni Aikal, trivia tadi saya nak share tadi tu. Silakan. Lagu Seruling Anak Gembala nyanyian Jeffrey Dean tahukah anda dan juga tahukah awak Koko, dulu semasa di sekolah saya pernah sekelas dengan anak Jeffrey Dean. Anak Jeffrey Dean. Nama anak dia yang lelaki semua nama Radin. Nama anak lelaki Jeffrey Dean ni nama dia Radin Arjuna Mikro. Saya tak tipu tu nama betul dia tu. Radin Arjuna? Radin Arjuna Mikro. Subhanallah. Okey. Dan sebenarnya saya tak sepatutnya satu kelas dengan dia. Awak tahu apa terjadi? Saya dengan dia tak sebaya. Dia tua saya setahun. Dia dengan cerita dia masuk kelas saya masih form 5 sebab dia repeat paper Julai. Okey. Jadi saya pun macam bukan di sini aku kau lepas. Apasal tahun ni dia masuk balik? Rupanya ada 3-4 orang tak lepas tahun lepas. Bapak dia paksa ambil form 5 balik. Sekian saja flashback saya. Oh, Sangat banyak.
Okey. Atau lebih tepatnya Jeffrey Dean pernah duduk Subang. Oh. Faham. Minta maaf, saya nak ambil peluang untuk buat kelakar sikit dekat nama dia. Ah. Buat Radin, kelakar tak payah minta izin, tegur saja. minta maaf, nama dia Radin Radin Arjuna Mikro. Mikro. Dia kalau ada abang namanya Radin Arjuna Mikro ke? Betul. Okey. Dan saya rasa lawak tu tak sampai. Tak sampai okey. Jadi Sebab yang gelak, menahan sebab yang sangat. gelak pukul seorang. Agak Apa Gogo? Dia sebab menahan lawak, dia tak keluar karakter dia tu lama sangat. Jadi dia punya lawak. Bukan sebab tak kelakar. Sebab lawak tu lawak ekonomi. Itulah Jadi pasal. tak ada siapa orang ekonomi yang mendengar podcast kita sekarang ni. Itulah. Sebab makro ni bab ekonomi ni. Itu saya setuju, memang agak niche lah lawak tu. Sebaik ada gelak-gelak sikit daripada Koko. Ya. Gelak-gelak runcit lah orang cakap. Gelak saya tak keluar pula. Saya minta maaf saya kan. Tak apa. Nombor 3 sampai hati. Nombor 2 Suri Dalam Gembala Jeffrey Dean. Nombor 1 Haikal. Gemuruh Double Trouble. Hui, itu memang dah pendam lama Itu memang dah benar lama. Lagu ni lebih-lebih lagi saya suka membawakan dengan country saya Musta'al Izzadin yang datang daripada jauh. Dia kadang-kadang dia memang turun daripada muar, dia sanggup turun semata-mata untuk bersama kita kan. Jadi saya dan dia ni memang dah jadi satu kewajipan untuk menyanyikan lagu Gemuruh ni. Sampai di hujung lagunya sebenarnya tekak tu dah tak wujud lah. Yelah. Tapi chemistry tu ada Haikal. Chemistry tu ada, Sam. Chemistry tu ada. Itulah saya suka bawa lagu ni dengan kanda Musta'al. Mas staple Saya kadang-kadang bila awak cakap lagu Gemuruh ni awak punya favourite atau top lagu karaoke, saya pun sekali-sekala tu terfikir lah nak duet dengan awak atau Musta'al. Tapi bila tengok 2 minit dah macam itu rupa dia, saya pun enjoy je lah. Sebab lagu yang naik pitching daripada G1 G5 dalam masa 10 saat tu susah. Selamatkanlah diri tuan. Betul. Tapi saya nak tekankan di sini bila awak kata awak pergi karaoke, awak nak ada entertainment value, betul lah. Memang saya boleh relate benda tu sebab menjadi seorang performer, menjadi seorang yang faham tentang konsep show business, karaoke lah tempat dia kita nak explore dan kita nak expose semua benda tu Haikal Betul. Kalau di tempat-tempat public kadang-kadang kita kena pilih-pilih scene juga, pilih-pilih orang juga. Tapi bila kita dalam satu kelompok, dalam satu kumpulan yang sekepala, seairan dan sama air dengan kita, senang kita nak expose. Dan itulah, awak pun bukan jenis yang biasa-biasa juga kadang-kadang bila karaoke tu. Kadang-kadang saya rasa saya nak buat 2 kali payment. Satu payment karaoke, satu lagi payment untuk awak. Allah, subhanallah. Awak bagi lebih kan? Itulah, saya cuba menjadi orang yang terbaik lah. Orang kata value the money, worth the money. Macam tu. Okay. Dan kita sudah masuk ke minit-minit terakhir ni. Kita nak ambil lagi 10 minit Haikal, untuk episod kemunculan pertama awak ni, first appearance awak di podcast ni. Saya nak ucapkan terima kasih Haikal kerana memberi kesempatan, memberi ruang peluang untuk kita berbicara dengan awak. Dan Koko, kalau ada soalan-soalan yang awak nak sampaikan untuk penutup siaran ni, saya berikan awak ruang sebelum saya bertanyakan pada beliau. Saya tak ada soalan lah setakat ini, Cik Faizal. Saya dah bertanya soalan-soalan sebelum ini. Alhamdulillah. Kalau awak tak ada soalan awak pada Haikal, saya nak tanya pada awak Koko. Saya okey. Apa pandangan dan pendapat awak tentang Haikal? Haikal ni orangnya di mata atau di kacamata awak macam mana? Saya rasa dia adalah rakan yang sangat saya respect dan hargai lah. Setakat saya berkawan dengan dia, mengenali dia waktu bekerja sehinggalah menjadi serapat-rapatnya sebagai seorang kawan yang kenal diri saya di tempat kerja dan juga di luar kerja lah, maksudnya secara ni lah. Jadi Encik Haikal ni juga saya kenal dia punya hati yang sangat indah juga sebenarnya. Walaupun nampak dia macho-macho sekalipun, dia ada hati yang berbunga di situ. Ya, kalau lebih kenal dia lah. Maknanya berlainan atau berbeza lah daripada dialog atau skrip filem P. Ramlee yang selalu kita dengar tu. Betul. Hati dia baik dan bunga. Kalau P. Ramlee, dialog dia lain tu. Dia lain lah. Kau punya hati yang sangat busuk. Tapi Allah. itu cerita P. Ramlee. Tapi Haikal tidak begitu.
Ya. Haikal dia tak begitu. Tapi yang penting yang menang dia adalah seorang yang penghibur lah. Penghibur. Betul, itu tepat sekali. Memang dia entertainer atau penghibur di atas penghibur. Atas lagi. Betul. Dia kalau dalam level-level masyarakat atau level-level rakyat, dia T20 yang menghibur. Dia macam naturally tau. Dia tak perlu buat-buat. Ada orang terpaksa buat-buat atau mempelajari daripada idola mereka kan. Tapi dia natural. Okay, saya boleh bagi 100 Betul. Boleh. Wah, sempat dia tak perlu jadi Jim Carrey atau Ropi untuk jadi Jim Carrey atau Ropi. Dia adalah dia. Betul. Betul. Dan kalau boleh kalau boleh kita singkap sikit Koko Ya, saya. apa di antara momen-momen random atau momen peristiwa-peristiwa yang awak tak terlupakan di antara awak dan Haikal? Ada tak momen-momen tu? Selalunya ni lah. Di kala yang kelakarnya Encik Haikal ni, kita orang selalu ada sesi menghembus asap-asap kan. Ya. Jadi masing-masing stres dengan kerja adalah masalah personal sikit kan. Dan Encik Haikal selalu setakat ni saya tak pernah ada kawan yang macam selalu ada waktu saya tengah hadapi krisis percintaan saya. Jadi Haikal adalah seorang pendengar yang baik lah time tu. Tanpa dia time tu saya susah juga nak luahkan dekat orang kan. Tapi mungkin keselesaan yang diberi sebagai seorang kawan, seorang pendengar juga time tu saya rasa macam saya appreciate lah waktu saya memerlukan seseorang untuk mendengar, dia ada. Dan dia pun itulah orang kata punca berkawan tu lah yang kata saya percayalah Encik Haikal ni lah macam tu. Itu momen lah. Tapi lagi paling best waktu dia karok lah. Bersama-sama dengan rakan-rakan karok yang sedia ada. Saya rasa jarang saya nak jumpa orang bersemangat macam ni. Betul. Luar biasa Koko Betul. Silakan Haikal, apa tu? Minta maaf saya nak tambah sikit Ya, saya rasa benda ni boleh diguna pakai oleh semua orang lah. Di mana saya rasa orang yang kita menjadi sekarang ni adalah reflection kepada orang sekeliling kita. Jadi sebab saya belajar dalam kehidupan kita ni, kita ni boleh jadi orang yang lain dekat grup lain kan. Jadi untuk rakan-rakan sejawat saya yang specifically daripada layanan-layanan dulu, di mana persahabatan ini tercipta kan, sampailah semua orang dah tak ada kat layanan sekalipun. Betul. Karakter saya adalah refleksi anda semua lah. Jadi terima kasih juga untuk menjadi orang-orang yang baik dan juga menerima saya seadanya lah. Itu baik anda adalah baik saya. Macam tu. Baik saya pun adalah baik anda juga. Saya rasa macam dengar macam iklan. Ya, saya setuju. Dia pun daripada dunia periklanan. Dia kenalah promo sikit. Okay, maaf. Musta'al. Macam penghargaan kepada rakan artis. Betul lah tu. Ini memang segmen-segmen sebegitu, Mus. Dan sebenarnya betul lah. It's the environment, it's the place yang makes the man, Haikal. Betul. Dan Haikal, soalan tu berbalik pada anda. Apa pendapat awak tentang Koko, Haikal? Koko adalah seorang karakter yang unik. Yang di mana beliau ni seganas-ganas dia pun dia ni ada lembut dan baiknya jugalah. Dia ganas dia Gua fighter. Betul. Dia memang fighter. Lady Izzati kata iklan raya yang awak sebutkan tadi tu. Yang awak bagi ucapan dari Haikal yang tadi tu macam iklan raya, kata Izzati. Allah. Yelah. Okey, tadi tentang Koko, silakan. Tentang Koko, dia adalah seorang yang fighter lah. Lebih-lebih lagi saya bukanlah tahu semua benda dalam hidup dia, tapi ada separuh benda yang dia bagi tahu saya, dan saya amat kagum lah dengan cara dia fix keadaan tu kan, dan fix diri dia juga. Beliau adalah seorang yang seorang yang baik hati dan lembut sebenarnya. Dalam kadang-kadang sebut dia memang lembut kan. Dia macam mana sekalipun, macam dalam grup kita ni di mana semua berada, ada seorang sister, tapi sister ni pun dah macam berada. Betul. Kan? Dia boleh blend dalam keadaan. Dia seorang yang tidak judgemental. Itu saya boleh katakan. Jadinya saya tak terkejut kalau orang boleh pergi kat dia untuk refer pada sesuatu benda lah. Dia akan memberikan pendapat dia yang jujur tanpa sugarcoating,
dia akan memberi pendapat jujur, benar dan realiti lah. Betul. Saya pun setuju dan percaya kata-kata awak tadi sebab yelah orangnya kalau jadi diri sendiri tu memang kita kena hargai lah. Apatah lagi tadi dia kata dia nak live dengan awak untuk malam ni tapi dalam masa sama dia ngantuk. Tadi dia live dia langsung tak ngantuk. Jadi saya tak tahu dia ngantuk ke tak ngantuk. Ngantuk tak ngantuk. Tak ngantuk kan kau kan? Saya itulah, saya tahu kalau saya masuk live ni saya tak ngantuk lah. Yelah. Itu saya percaya dalam benda tu. Tapi satu- saya nak masuk juga Encik Faizal. Ya silakan. Okey. Encik Aikal rasa Encik Faizal ni orang yang macam mana untuk Encik Aikal? Tapi sebelum dia jawab saya nak katakan sesuatu tentang kata-kata Haikal tadi lah. Boleh silakan. Dia sebab dia pandang awak macam sister yang dah jadi brother kan. Tapi elok sister daripada brother daripada jadi arbok. Elok sister yang berupa brother daripada arbok. Tahu arbok? Mungkin awak tahu arbok tahu apa kau? Tak, saya tak tahu. Okey Haikal, silakan Haikal. Arbok tahu apa? Manager KFC. Wah, awak betul-betul bagi jawapan yang selamat. Tak apalah, kita move on je lah. Okey. Kita move on je lah. Apa tadi nak cakap tadi? Okey, saya cakap. Encik Aikal apa pendapat Encik Aikal tentang Encik Faizal Muhtar ni? Cik Faizal adalah seorang yang saya sangat memandang tinggi lah kalau saya jujur. Dalam masa saya bekerja dengan dia di layanan dulu, saya banyak juga menuntut ilmu dengan Cik Faizal. Lebih-lebih lagi daripada segi life journey dan kehidupan lah. Sebab dia saya pandang Cik Faizal ni sebagai abang saya. Apa-apa soalan saya akan tanya dia sebelum saya mengumpul info-info kan. Jadi saya ada banyak lah tanya Cik Faizal dalam pada waktu situasi ni apa yang kau akan buat bang. Dalam masa umur macam ni apa yang kau buat bang? Apa pendapat kau bang pasal benda ni? So jadi saya banyak refer dekat dengan Cik Faizal lah jugalah pada dulu sampailah sekarang di mana saya agak kagum dengan apa benda yang dia buat untuk diri sendiri dan lebih-lebih lagi dari segi pembinaan konten dan dalam grup dia adalah seorang yang macam mana dia live the moment, rekod sebanyak mana yang boleh, dia akan simpan benda tu menjadi satu memori yang yang akan dikenang lah pada satu masa. Sebab kita ni kita bukanlah jenis yang macam rekod-rekod sangat, kita tak simpan apa pun, kita kalau fun kat studio. Tapi untuk Cik Faizal ni dia akan simpan setiap satu momen yang ada pada ketika itu dan untuk dikenang sampai kita tua kan. Satu ada punca atau ada tema atau kenapa saya rekod atau simpan benda tu. Saya sebenarnya memegang konsep pada lagu Sheila on Seven. Kisah klasik untuk masa depan. Semua kisah-kisah klasik untuk masa depan. Besok, lusa, kita tak tahu bila kita dah tua, inilah kisah klasik kita. Betul. Saya setuju lah dengan itu. Dan terbaik. Dan kalau boleh lah, punca antara kenapa Haikal berhenti kerja atau pindah pun puncanya saya mengaku memang sebab saya jugalah. Saya tahu. Sebab saya benda yang paling saya pantang dalam dunia ni, kalau awak nak tahu Koko saya paling pantang kalau kita ada talent, kita ada bakat, benda tu tak dipandang atau underutilized. Dan saya nampak Haikal ni kalau dia stay lama-lama dekat office lama kita tu, saya rasa rugi. Jadi at the first glance, at the first sign of dia ada peluang untuk lompat, kalau dia tanya saya atau tak ada saya, memang saya quote-unquote saya akan halau dia keluar. Betul. Sebab bakat dia lebih daripada apa yang kita lalui sebelum ni. Betul. Dan saya harap, saya doakan Haikal on that note Haikal saya doakan yang baik-baik dan saya juga nak ucapkan selamat maju jaya untuk kerjaya dan tempat wayang baru. Dan sesungguhnya saya adalah seorang time traveller dan saya dah nampak awak ke depan tu 5-6 tahun ke depan tu dah macam mana Haikal. Amin, insyaAllah. Terima kasih atas doa-doa ni. Saya rasa macam berat dalam Sina FM dah. Studio FM dah untuk kita. Retro musik terbaik. Tu Sina FM. Dan Haikal sebagai orang kata tu kata-kata penutup untuk episod kali ni, sebagai kita melabuhkan tirai untuk episod kali ni, saya buka seluas-luasnya ruang dan peluang untuk awak
bercakap atau berkata-kata apa saja yang terbuku dan juga tersirat dalam hati awak kepada audiens, kepada Koko, kepada saya, kepada semua yang mendengar di kali ini. Silakan Haikal. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada siapa saja yang join. Awak sebut nama Izzati lah, senang. Dia sedang like malam hati tu. Nak putus jari dia tekan like tu. Ada Kak Izzati, Musta'al Azam, dan juga saya nampak dekat dalam ni ada mata air saya, dan tadi Ya ke ada? Ya, ada mata airnya. Saya pun pura-pura tak nampak tu. Ya ke? Dia tengah tonton live, dan apa benda segala yang diulaskan dan diwawancarakan, saya mendapatkan WhatsApp notification yang agak real time. Lebih-lebih Kalau lagi, dia ada dalam ni, saya rasa besok karaoke dengan dia minta lagu Gemuruh tu. silap. Gila. Teruskan. Sesungguhnya kawan-kawan saya ni membentuk saya untuk menjadi orang yang lebih baik lah. Jadi saya berterima kasih atas ruang dan peluang untuk saya menjadi orang yang baik, dan macam mana saya boleh berbakti untuk anda sebagaimana anda berbakti untuk saya. Dan saya mengharapkan perbincangan kita pada malam ini bermanfaat untuk orang lain, walaupun tak seberapa ilmiah. Tapi saya treat malam ni sebagai saya punya self reflection lah, dan perbincangan untuk menghargai kawan-kawan saya dengan lebih baik. Terima kasih. Kembali, dan terima kasih saya ucapkan kepada semua juga yang meraihkan sahabat kita, meraihkan tetamu dan juga guest kita pada malam ni. Dan sudah tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Koko kerana hadir pada malam ini dalam keadaan ngantuk dan akhirnya tidak ngantuk. Ya, Alhamdulillah. Saya segar sekarang saya boleh buat kerja nanti. Terima kasih Encik Faizal dan Encik Haikal. Sesi yang sangat menarik untuk saya, yang walaupun sangat chill, yang saya tahu masing-masing sangat kelakar sebenarnya, tapi itulah saya menantikan kelakar tu, harapnya keluarlah sekejap lagi. Okey. Jangan risau, benda ni bersiri. Bersiri. Dia macam sitcom, jangan risau, benda ni sitcom. Dan kita tak keluar semua malam ni. Kita simpan kita punya bullet untuk esok-esok. Faham. Dan macam biasa lah Haikal, sebelum kita menutup tirai, saya selalunya ada soalan bonus, soalan ekstra nak tanya kepada awak lah Haikal. Silakan tuan. Andai kata lah, sekiranya what if tiba-tiba dalam akaun bank awak sebentar lagi awak dapat duit RM1 juta. Wow. Awak dapat RM1 juta. Okey. Dan sudah tentunya saya nak tanya, apa awak buat dengan duit sebanyak itu dalam tempoh 24 jam, Haikal? Secara realistiknya, saya akan membayar hutang-hutang saya dulu lah. Hutang awak berapa banyak? Oh, itu agak PNC juga tuan. Sebab kalau hutang awak sejuta, habis duit. Oh, memang habis. Tak sampai juta lah. Tak sampai sejuta lah. Ada baki lah tu. Ada baki. Okey, bayar hutang dulu, okey. Modify kereta? Taklah. Cukup. Sebab saya tahu pakai kereta apa, cukup. Cukup kan, alhamdulillah. Melabur. Izzati nak say bye-bye, dia nak tidur tu. Say bye-bye dengan Izzati. Bye. Okey, bye. Bye Mak. Sweet day Mak. Bye. Selamat bekerja besok. Okey, teruskan. Saya akan mengumumkan kepada kawan-kawan saya malam ni, Ron 95 full tank pada sesiapa yang memandu akan saya sponsor. Awak kena mengena dengan kerajaan Madani macam kawan saya tadi. Betul. Ron 95 saja, itu saya limit kan. Kalau 97 kena tulis satu surat lah. Kenapa 97? Kereta kau ni dahsyat sangat ke? Macam tu. Harga pun berbeza. Betul. Dan bagi duit kat mak bapak sikit, dan seterusnya saya akan belanja kawan-kawan saya stick menatai lah. Oi. Menarik telinga untuk didengari. Ada lagi kan, sebab saya ada komen ni nak cerita pasal pembelanjaan awak yang RM1 ni. Tak ada apa, silakan tuan. Koko, daripada cerita dia ni dapat RM1 ni, saya rasa banyak baki ni. Betul lah tu. Saya menantikan jawapan yang lain, tapi saya tak apalah, mungkin sebab roughly saya cerita kan, tak sampai suku pun duit dia habis tu. Itu je. Takkan ada hutang dia sampai RM1.5 juta kan. Paling-paling masuk saving lah. Kita snuzon lah. Akan masuk. Tapi macam saya ulang balik macam Tuan Faizal kata, dalam masa 24 jam
Untuk saya adalah plan-plan yang lebih besar, tapi dalam masa 24 jam tu agak mustahil lah. Sebab kita ini melibatkan hidup orang lain juga kan. Yelah. Kalau boleh mus kat bawah tu jangan sibuk hal orang lain lah. Tu betul. Sibuk hal orang lain. Dia punya CD pun tak settle. Ceritalah pasal kahwin Haikal. Kau diam lah Haikal. Haikal, Ustaz Al. Tak. Suruh naik tak nak naik. Kecewa benda ni. Yelah. Haikal, terima kasih Haikal. Terima kasih Tuan. Terima kasih Cik Koko. Okay. InsyaAllah kita berjua dan berjumpa lagi di luar konti dan dalam kita punya acara dan sesi-sesi pertemuan kita yang akan datang. Baik, saya amat looking forward lah. InsyaAllah kalau saya dijemput lagi, kalau saya sudi, kalau Cik Faizal Koko sudi untuk jemput saya, InsyaAllah saya akan datang lagi lah. Saya memang sudi 1000 kali sudi. Awak tu. Wah, itulah. Ada 2-3 kali jugalah ada schedule lah. Minta maaf Cik. Kita dah sedia maklum sebab kadang-kadang kita merancang Tuhan yang menentukan. Betul. Itu lagu tu sebenarnya Haikal. Betul. Lagu slam tu. Kalau boleh kita nak dengar sikit lah suara awak menyanyi malam ni. Satu baik pun kita tak dengar. Kita nak dengar lagu slam lah. Kita ada lagu slam lah. Macam mana ya? Alamak, slam dia punya tone dah agak. Jika kau selam hati masuk terus. Kau akan mati. Gila. Masih kasihku. Jangan dira. Lagu ni pun saya dapat daripada behind the scene Ropi Cecupak jadi hantu. Allah. Oh iyalah. Jika kau rasa getarnya slam. Yang tadi tu saya ikut lagu slam juga tu. Kita merancang, Tuhan tentukan, tiba masanya kau pergi, tak kembali. Lagu slam tu. Lagu slam betul. Okey lah. Terubat juga rindu suara awak tu Haikal. Subhanallah. Yang ni saya kena tanya Koko, saya kena apa tu? Sebab dia ada berjanji kat kita. Ada orang minta lah kat bawah tu lah Koko. Siapa minta? Itulah tu budak tu minta lah. Dia kata kartun please. Kartun please. Benda ni sebenarnya kita dah simpan daripada minit pertama lagi. Musta'al minta, Azam minta. Saya pun nak juga dengar suara kartun awak ni. Saya boleh bukakan sekarang. Tapi sebelum awak menyanyi, awak kena bagi ucapan, lepas tu menyanyi. Lagu ni awak tuju untuk macam dedikasi lagu lah konon. Siapa? Saya ke? Ya. Oh, saya ke? Ya. Awak kata nak nyanyi lagu kartun tadi. Saya macam nak cancel lah. Oh, maknanya belum bersedia? Saya malu tapi saya tak ada kata-kata. Tapi untuk saya pun tak mampu nak word-word. Jadi, Okay. saya berkata terima kasih yang sudi mendengar podcast kami yang especially daripada Faizal Mohtar selaku host yang tersuhur dan daripada saya juga co-host yang agak tak tahulah apa function dia kan tapi function 7.2K tu malam ni. Alhamdulillah. Itu kerana kita ada guest yang sangat disegani, dihormati dan disayangi, itu Cik Haikal. Jadi terima kasih juga kepada yang selalu komen tu Cik Musta'al kerana tak henti-henti bagi like, juga Cik Azam esok masuk kerja jangan lupa. Itu sahaja. Yang juga lain-lain dan kepada mata air Cik Haikal, hai, saya Koko. Okey, moga kita berjumpa insyaAllah. Okey, nyanyi lah. Cara kita dengan lagu je, silakan. Ada lagu. Cik Haikal dulu. Secara langsung daripada Dewan PWTC, kita persembahkan Koko dengan lagunya Menaruh Harapan. Sekejap, so ni terlalu nyaring lah untuk malam-malam. Bercakap-cakap sambil dengar lagu macam kat Konti Radio RTM. Betul, saya setuju. Macam penat lah aku nak nyanyi kan. Tapi tak adalah bila awak bercakap-cakap sampai ada lagu tu macam Konti RTM. Apa khabar semua yang berada di jalanan? Saya harap semua berada dalam baik. Waktu lagu keluar kan. Betul. Hati-hati memandu, jangan lupa dengan orang tersayang. Okey, bila nak nyanyi? Nak nyanyi ke nak jadi DJ radio? Mana satu? Saya tahulah. Kalau boleh saya nak Encik Haikal nyanyi sebab ni lagu favourite beliau. Ya, tapi awak dah standby lagu dan orang pun dah bagi gift tu. Elok awak nyanyi. Saya cubalah kita tujukan pada Haikal lah lagu ni Okay. Saya nak improvise tadi. Saya duduk fikir-fikir macam mana nak bagi dia make it nice kan. Tapi sekejap.
Kita okey. 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 Ku menghimpun doa bertahun Ui, dahsyat. mencari pepohon yang rimbun Ui. bertemu dan yang rapuh Luar Hebat. biasa. tempat ku berteduh. Okey. Dulu Haikal sendiri, tapi tak sendiri Ui. hadapi hidup ini. Susah senang dirinya, ada tempat mengadu. Seperti burung tak boleh terbang. Di hati kecil dia menaruh harapan. Okey, sudah. Okey. Sudah bagi like, share, subscribe. Ini je. Giliran semua saya bangun tau. Apa dia? Dan saya depan rumah, belakang rumah, tepi rumah, bawah rumah semua bangun. Bertepuk tangan. Oi. Dia Alhamdulillah. ingat, aku ni kat rumah aku ke dekat Dewan Merdeka, dia kata. Aku ni kat rumah ke kat Azata Arena. Luar biasa. Performance yang luar biasa, Koko. Alhamdulillah. Tak pasal-pasal Mus kena bagi banyak bunga kat bawah. Habis duit dia. Alah, dia kaya, Alhamdulillah. Saya doakan dia kaya sebenarnya. Yelah, tapi awak yang nyanyi, duit saya nampak ni. Saya kaya kan awak, Cik Faizal. Tak apa. Alhamdulillah. Orang kata tu kongsi rezeki lah. Amin, insyaAllah. Maknanya dah habis menyanyi? Dah habis menyanyi. Saya memang part tu je. Saya macam kena pula dengan kehidupan Cik Aikal yang sekarang lah. Kalau awak dah habis nyanyi, kita nak dengar apa kata juri. Betul? Okey. Sementara juri minum kopi, saya juga nak ucapkan semua yang daripada tadi bersama kita, yang kita dah sampai level 7.7K, dan juga saya rasa closing, saya rasa yang sangat unik, yang sangat bersejarah, yang sangat luar biasa hebatnya, dan tak ramai orang semuanya mempunyai keberanian, mempunyai kekuatan dan mempunyai majlis seperti anda, Koko. Alamak. Dan sementara kita menantikan juri memberikan komen, saya juga nak ucapkan selamat menempuhi 10 malam terakhir Ramadan, Koko. Betul. Saya rasa awak akan bertemu malam Lailatul Qadar nanti. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malam 1000 bak. Silakan Haikal, awak selaku juri. Bagaimana mutu persembahan tadi? Saya sangat tone yang Cik Koko nyanyi tu sangat-sangat distinct. Awak sebut tone? Saya sebut tu bukan Zaitun sama ini tone suara. Tone tu ialah memang lagu kat tone tu. Okey. Tone suara dia. Tapi mungkin saya kena tengok lah live lah nyanyian ni kan di depan mata, jadi saya dapat merasakan stage use yang lebih efektif lah. Jadi sekarang ni sebab kita tak nampak satu sama lain kan? Awak tengah minta ni, awak betul-betul nak live show nanti lagi. Kita tak tahu, mungkin lepas raya kan kita pasti akan ada punya. Betul. Tapi saya dah dengar komen awak tentang lirik yang diubah tadi tu. Macam perlukan komen lah lirik yang diubah tu. Itulah pasal itu memang cakna dengan keadaan semasa lah. Satu improv yang amat dahsyat. Tak semua orang boleh menggunakan perkataan cakna tau, Koko. Awak faham tu masuk cakna tu? Itulah saya tahu perkataan tu tapi saya tak boleh nak explain cakna tu apa. Apa tu? Akal jelaskan pada dia cakna tu apa. Cakna tu kalau orang putih kata care lah. Caring. Caring. Attentive, dia aware lah. Ini semua terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebab dia memperkasakan bahasa Melayu dengan jadi bahasa-bahasa yang lebih dia lebih Melayu ni saya belajar daripada dia. Cakna, tata kelola dan sebagainya. Kalau lebih lagi awak cakap tu dah macam kempen pilihan raya dah. Betul. Ketimbang dan sebagainya. Yelah. Jangan orang kempen pukul 11.42 malam ni. Tapi terima kasih lah Haikal atas kata-kata dan komen pihak juri yang mewakili lagu dan juga persembahan daripada Koko tu. Dan on that note, kita nak tutup tirai untuk malam ni, Haikal. Cuma kalau boleh, kita tak mau jadikan ini satu episod terakhir dan kita akan bertemu lagi untuk episod-episod yang datang, Haikal. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih atas sebutan.
Baik. Dan saya rasa untuk pertemuan atau episod seterusnya kita berjumpa dan bersua lagi dalam episod khas hari raya nanti. Haikal. Betul. Oh, itu memang saya amat looking forward. Baik, baik. Wow. Dan juga Koko, boleh saya close episod kita malam ni? Boleh, Cik Faizal. Okay guys, itu saja masa dan juga waktu yang kita ada untuk episod malam ni. Episod 729 bersama dengan Haikal, bersama co-moderator saya Koko, dan insyaAllah kita berjumpa dan bersua lagi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam dan semoga anda bangun sahur sebentar lagi. Yahoo! Jumpa lagi. Saya Fazal Mokhtar bersama dengan co-moderator saya. Silakan Koko. dan juga tetamu kita Haikal. Kita jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.